Satu trading tackle dapat masih lagi milik pasukan MSS Kedah. Oh, bahaya dan jaringan. Membawa bola ke hadapan di situ. Di sebelah kanan cantik gerakan ini. Bagaimana satu hantaran dapat ditanduk di pintas. Sebelah kanan cantik gerakan ini. Bagaimana satu hantaran dapat ditanduk di pintas. Mengawal terlebih dahulu. Dan satu. Manakah sepakan ini akan diambil nombor 10 bertanggungjawab untuk mengambil sepakan penalti ini dan mudah. Sebelah kanan. Pas. Satu cubaan. Banten secara lebih berdefensi penuh dan lebih besar di saluran YouTube. Satu hantaran. Satu hantaran terus ke depan. Cuba untuk mengejar. Lambat dia. Dia dapat masuk di situ. Bertembung dengan rakan sendiri. Dia dah. Kad kuning. Dan penjuru yang dilakukan. Ada satu tandukan dapat dilakukan. Clearance yang kurang kemas. Bagaimana? Kadang kelang kabut. Jaringan. Jaringan penyamaan. Yang menanti di padang yang berbeza adalah pemenang di antara perlawanan antara pasukan MSS Johor menentang pasukan Selangor. Tapi kita fokus dalam perlawanan ini. Menggelecek. Di kawasan tengah. Hilang bola di situ. Pasukan MSS Kedah melakukan satu percubaan. Kali ini tinggi. Tetapi bagaimana masih lagi menghantar bola di situ. Pasti tengok semula secara langsung ni di Facebook memang takkan ada. Jadi anda kenalah langgan saluran Sinja Media. Satu cutback yang dilakukan dapat ditepis. Tali kecemasan tu, Peter Tape pun mungkin sampai ke dalam menyokong masuk. Satu percubaan. Kali ni teknik dia. Tonton di saluran YouTube. Kalau terputus cubaan dia melakukan hantaran dan hantaran terus. Situasi 2 lawan 3 lepas ketika ini. Dia mengawal, dia menghantar. Bagaimana? Tapi ada lagi ni untuk MSS Terengganu ni. Dia menolak bola ke depan. Lakukan satu percubaan terus. Terkena palang. Bagaimana sepakan ini akan diambil? Mudah. Sekali. Berjaya ditepis.
Dah.